Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kembali di saluran YouTube F4Rina Channel. Hari ini saya nak kongsikan cara mudah untuk memasak nasi goreng udang kering atau nasi goreng kalut. Ini adalah resepi yang mudah dan amat disukai oleh anak saya. Jom kita cek cara-cara penyediaan. Mula-mula panaskan kuali, masukkan minyak dalam 3 sudu besar. Kemudian masukkan bawang putih yang dicincang halus dalam 2-3 ulas. Masukkan bawang merah yang dihiris nipis biji, 1 ulas atau 2 ulas, dan tumis hingga warna keperangan. Dan masukkan udang kering, segenggam udang kering yang dah direndam dan ditoskan ayak lah. Dan masukkan sotong, 2-3 ekor sotong yang potong macam cincin lah, potong kecil-kecil tu. Dan gorengkan sekali lah hingga sotong tu kecut. Dan masukkan sampai belacan 1 sudu besar. Sampai belacan ni jadi kalut lah, sebab kita sedia pada pagi yang kita nak masak nasi goreng tu, kita tumbuk sampai belacan. Saya tumbuk dalam nak bagi kombinasi yang sedap tu, kita guna 3 tangkai cili hijau merah dengan 5 tangkai cili api hijau ataupun cabai burung kah, cabai Melaka kah, semua orang panggil. Semuanya cili api kecil tu lah. Okey. Tumbuk dengan belacan sikit, perasan limau sikit dan bus sikit saja garam. Okey, siap. Dan kita tumis hingga sampai belacan tu betul-betul masak. Masukkan carrot yang dah dipotong macam mancis. Kemudian masukkan sos tiram dalam 1 sudu besar. Sos tiram ni wajib jangan skip. Nasi goreng ni kena ada sos tiram baru jadi ya. Okey, gogos sekali, gogos kata. Kemudian buatkan sedikit lubang ataupun kais-kais sikit bahan yang kita tumis tadi. Masukkan telur ayam sebiji. Tunggu hingga telur ayam tu mula bertukar warna atau mula nak masak lah. Dia beku sikit tu dia kira nak masak dah, baru boleh kais-kaiskan. Jangan tunggu hingga masak betul baru kita nak kacau-kacau, tak boleh. Dia kena dalam masa 3 suku masak tu kita kais-kais sekali. Kemudian masukkan nasi sejuk semalaman lah, nasi semalam. Nasi tu kena picit-picit dulu lah, jangan bagi betul. Dan kita gogos sekali lah. Ni nak sedia nasi goreng ni memang kalut lah, masa tak cukup. Saya nak pergi kerja, saya masak nasi ni dalam keadaan yang amat kalut sekali lah. Okey, masukkan garam secukup rasa, serbuk perasa, boleh guna serbuk cukup rasa sedikit. Dan jangan lupa aji siu, lada hitam, serbuk lada hitam aji siu sedikit. Dan kicap masin manis, kalau ada sos nampla masuk sikit, tapi kena kurangkan garam lah sebab sos nampla dia masin ya. Dan kacau-kacau, nasi goreng kena dikacau tak boleh biak macam tu. Api sederhana, tak boleh api kecil sangat, tak boleh api tinggi sangat, tak boleh. Gorenglah nasi tu, kacau-kacau hingga semua bahan tu
sebati bercampur sekata. Nasi goreng ni walaupun kita buat kalut, kena masak bagi betul-betul masak lah. Kalau masak sebentar saja tak jadi nasi goreng. Okey, kemudian masukkan hirisan daun bawang. Kalut macam mana pun hirisan daun bawang tu kita kena masukkan, sebab dia akan menaikkan rasa dan lebih cantik. Ada hijau-hijau sikit sebab saya tak masuk sayur lain lah. Saya kalut, saya cuma masuk carrot saja. Okey, kita gogol, kacau-kacau, dan nasi goreng kita dah siap. Boleh cedok, hidangkan. Sebab kita kalut, kita cedok macam tu je. Kita tak hias apa dah. Cedok terus, boleh makan lah. Tak sempat lah nak goreng keropok ke, nak hirih-hirih timun ke, memang kita dah kalut. Inilah nasi goreng kalut. Nasi goreng yang masak tak dan masak, nak masak juga terpaksa masak. Sehingga bertemu lagi di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.